kita buat dulu, kemudian seterusnya kita kena belajar. Macam mana solat lah. Hari ni saya tanya tuan-puan yang belajar hari ni, siapa yang tahu semua maksud zikir ataupun doa dalam solat? Doa dulu antara dua sujud, waghfirli warhamni wajburni warfa'ni, ada 8 tu. Siapa ingat? Entahlah Ustaz. Bacaan tahiyat akhir, at-tahiyatul sampai habis, fil alamin, fil alamin pula. Betul? Fil alamin innaka hamidum majid. Kemudian doa iftitah. Ingat tak? Pirang tahun kita solat tapi masih lagi tak ingat. Soalannya Allah terima tak? InsyaAllah Allah terima. Tapi dalam masa yang sama kita kena usaha untuk memahami, supaya zikir ni tadi meresap dalam hati kita lah. Macam tasbih tadi kan, bila kita dah faham tasbih ni adalah mensucikan Allah, ya, daripada syirik, daripada menduakan Allah, daripada keaiban. Maka bila kita tasbih tadi tu, subhanallah, subhanallah, kita faham, ya, apa yang kita bacakan. Okey, baik. Kita sambung ayat kedua. Setelah Allah bagi tahu keperluan manusia dan makhluk lain untuk bertasbih, untuk mengingatinya, Allah pula bagi tahu tentang perjalanan utusannya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi, dialah yang ba'atha, yang mengutuskan, ataupun ba'atha ni maksudnya yang membangkitkan, fil ummiyin, dalam kalangan orang-orang yang ummiyin. Apa maksud ummiyin? Orang-orang yang bukan ummiyin, orang-orang yang buta huruf, ataupun orang-orang yang tak pandai membaca dan tak pandai menulis di kalangan masyarakat Arab jahiliyah. Makna kata Allah utuskan Nabi dekat masyarakat Arab di Mekah, yang kebanyakan daripada mereka ini adalah mereka yang tak pandai membaca dan menulis. Kenapa? Sebab mereka tidak ada kitab. Kalau umat terdahulu ada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, maka mereka pandai membaca dan menulis. Umat Nabi Muhammad sebelum Nabi diutuskan, mereka tak ada kitab. Di Mekah tak ada kitab, maka mereka tak ada panduan. Mereka hidup dengan cara hidup jahiliah mereka lah. Mereka tak pandai membaca dan menulis. Itu pendapat pertama. Yang kedua, ummiyin ni juga maksudnya adalah Rasulullah itu sendiri tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Apa bukti dia? Allah sebut dalam surah Al-A'raf. Kita tengok muka surat 170. Surah Al-A'raf, muka surat 170. Allah sebut alladzina yattabi'una ar-rasul. Okey, muka surat ayat 157, ayat dia. Muka surat 170, ayat dia 157. Alladzina yattabi'una ar-rasul. Allah sebut apa? Mereka yang mengikuti Rasul, ya, mereka yang mengikuti Rasul. An-Nabiyyal Ummi. Rasul adalah seorang Nabi yang ummi. Dekat ayat ni Allah menjelaskan Nabi ni adalah seorang yang buta huruf. Persoalannya, Nabi ni buta huruf, ummiyin, ataupun bahasa mudanya ummi. Adakah ianya aib untuk Nabi? Tidak. Tapi kalau hari ni orang tak pandai baca, tak pandai menulis, apa kita cakap pada dia? Oi. Habis Allah declare sendiri Nabi ni ummi, seorang yang buta huruf, tak pandai baca, tak pandai tulis. Macam mana pula? Ni kalau ada orang tanya kita, kau kata Nabi kau ni Nabi yang paling terbaik. Dalam sifat-sifat Nabi kan, fatanah, bijaksana. Tiba-tiba Nabi tak pandai baca, Nabi tak pandai tulis.
Macam mana kita nak jawab dengan orang yang cuba nak jatuhkan Islam? Sebab tu kita mengaji. Jawapannya adalah, pertamanya, masyarakat Arab jahiliah itu sendiri, majoritinya mereka memang tak pandai baca dan menulis. Dan itu bukan keaiban. Mana kata masyarakat mereka dulu ni tak pandai baca, tak pandai menulis, biasa. Kalau hari ni pelik kan, hari ni ucap, ya betul mak ayah dia tak ajar ke? Sekarang sebab semua orang dah pandai. Okay, zaman Nabi dulu, majoriti masyarakat Arab jahiliah memang tak pandai baca dan menulis. Dan orang Arab sendiri memang tahu Nabi tak pandai baca, Nabi tak pandai tulis. Okay, dan untuk Nabi sahaja itu adalah kemuliaan. Tak pandai membaca dengan menulis ni adalah kemuliaan kepada Nabi. Sebab apa? Allah sebut pula dalam surah Al-Ankabut. Kita kena buat main putih ya. Muka surat 402. 402. Ini hikmah kenapa Allah jadikan Nabi ini tak pandai baca, tak pandai menulis. Ada sebabnya. Allah sebut pada muka surat 402 surah Al-Ankabut ayat 48. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Allah sebut, dan engkau tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Maknanya kata Nabi tak pandai baca lah. Jadi ini bukti pertama. Bila Nabi tak pandai baca, Nabi tak pernah tahu pun dan tak pernah baca pun kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, Nabi tak pernah baca. Kemudian wala takhutuhu biyaminik, dan kamu pula tidak pandai menulis menggunakan tangan kanan. Ini satu kemuliaan lah. Bukan maksudnya yang tulis tangan kiri ni hina, ustaz tangan kiri tulis. Maksudnya Allah nak sebut juga tentang kemuliaan lah, dimulakan tangan kanan tadi. Jadi dua tadi sebab. Idzal lartabal mubtilun. Nah, ni dia punya sebabnya. Idzal lartabal mubtilun maksudnya apa? Nescaya keraguan orang-orang ini akan hilang disebab mereka tak dapat nak menafikan. Maksudnya apa? Nabi tak pandai baca, Nabi tak pandai tulis, tapi Nabi boleh bawa wahyu Al-Quran yang sangat sempurna. Bila mana mereka tanya tentang isi kandungan yang ada dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, Nabi boleh ceritakan detail satu persatu, seolah-olah Nabi ni membaca, seolah Nabi ni hebat. Itu adalah wahyu daripada Allah. Maka orang-orang Yahudi khususnya, orang-orang Yahudi ni mereka duduk di Madinah. Mereka ada kitab Injil. Mereka pernah belajar kitab Injil. Maka mereka mempersoalkan dekat Nabi banyak soalan lah daripada kitab Injil. Nabi boleh jawab. Jawapannya adalah sebab daripada wahyu Allah. Dan mereka tak boleh menafikan, sebab sejarahnya memang Nabi tak pandai membaca pada awalnya dan tak pandai menulis. Itu asbabnya. Kalau Nabi pandai membaca daripada kecil lagi, pandai menulis, maka mereka ada jawapan untuk menolak Nabi. Oh, Nabi ni pandai membaca, mesti Nabi dah baca kitab Injil. Sebab tu Nabi boleh bawa cerita yang lebih kurang dalam kitab Injil. Nabi pandai menulis, sudah tentulah Nabi tulis apa yang Nabi pernah dengar daripada orang-orang yang membawa cerita tentang kisah-kisah umat terdahulu. Tapi jawapannya tidak. Penafian tersebut, itu hikmahnya. Dulu saya mengaji, waktu saya pernah dengar dulu kan, masa saya belajar dulu, Nabi tak pandai baca, tak pandai menulis. Ya betul, persoalan ni sentiasa dalam kepala. Habis macam mana Islam dibawa kan? Mula-mula itulah. Tapi bila kita mengaji, dapat dia punya dalilnya, hilang keraguan tadi. Sebab tu kita mengaji. Dan tuan-puan ada juga ke perasaan begitu? Kalau ada malam ni, insya-Allah kita clear lah. Selesai kita punya persoalan yang membaini mindah. Rupa-rupanya sifat ummiyin ataupun ummi ni tadi adalah sifat kemuliaan dekat Nabi, untuk Allah membuktikan dekat orang-orang kafir, dekat orang-orang Yahudi,
bahawa Al-Quran yang Nabi bawa ni adalah 100% kalamullah. Tak ada sentuhan daripada manusia, tak ada sentuhan daripada apa yang pernah Nabi baca ataupun apa yang pernah Nabi tulis. Ya, subhanallah. Betul. Diadakan dengan pengumuman Al-Quran dan kawanan dan beberapa dahulu ada yang mereka ajar. Ya, betul. Jadi maknanya di situ bermulanya huruf tu hilang. Betul. Maknanya dalam kalangan Arab tu ada juga yang pandai. Betul. Macam Abu Jahal, Abu Lahab tu pandai. Pandai berniaga. Tapi dia berniaga tapi apa nama maknanya dia yang ahli-ahli sastra tu kan dia berbanggakan dengan ahli sastra. Betul. Jadi mereka pun pandai menulis dia. Betul. Saya nak sampaikan tadi benda ni. Cuma maksud dia untuk nak dapat kejelasan lagi, adakah lepas perang Badar tu mereka yang pandai menulis ni diarahkan mengajar orang berturut di Madinah, maka itu bermulanya Islam bangkit. Hilang lah, betul huruf tu hilang. Okey, terima kasih Tuan Haji yang menjawab, bertanya. Okey, jawapannya betul. Apabila Islam mula berkembang, maka Nabi memerintahkan para sahabat dan juga tawanan perang yang bijak, yang pandai ni untuk ajar. Tawanan perang ni mereka ditahan dan mereka ni bijak pandai. Maka mereka ni dikerahkan untuk mengajar orang-orang Mekah dan Madinah, khususnya orang Mekah lah, para sahabat ni, untuk mereka pandai membaca dan menulis. Sebab itulah Nabi ada penulis wahyu dia. Nabi baca, para sahabat ni tulis. Sebab Nabi ni memang Allah jadikan memang ummi, tapi Nabi bijaksana dalam memerintah. Nabi pandai dalam menguruskan masyarakat, dalam berumah tangga, semua Nabi hebat. Ya, dan Nabi tidak menyuruh umatnya jadi macam dia. Nabi mengerahkan semua para sahabat belajar. Utlubul ilma. Ya, dalam hadis banyak hadis Nabi, tuntutlah ilmu. Kerana sumber ilmu ni, bahkan masa ayat Quran turun yang pertama kan, Iqra. Bacalah. Ya, sumber ilmu adalah membaca. Jadi kalau nak baca kena pandailah dulu. Okey, itu dia punya ayat dia lah. Baik, selesai. Kita sambung perkongsian surah Al-Jumu'ah. Rasulan minhum. Okey, kita kembali. Dan dia mengutuskan masyarakat yang ummi ni tadi seorang rasul di kalangan mereka. Apa yang Nabi bawa? Yang pertama, yatslu alaihim. Yatslu ni adalah, apa maksud? Dia ambil perkataan tala ataupun tilawah. Kita baca dengar, tilawatul Quran. Majlis tilawatul Quran. Tilawah kat sini ataupun yatslu, ya, yatslu ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni adalah yang sentiasa, sama macam ayat pertama tadi lah, yusabbih, yang sentiasa bertasbih. Jadi yatslu sentiasa membacakan kepada mereka. Baca apa ni? Al-Quran. Jadi tugas kita hari ni tuan-puan, kena sentiasa baca Al-Quran. Kalau kita sayang Nabi, buktinya kita kena yatslu, sentiasa baca Quran, bukan baca Quran bermusim. Dan guru saya kata apa? Dalam ayat ni Allah tak sebut bukan baca surah Yasin, bukan baca surah Al-Mulk. Yatslu alaihim kat sini maksudnya baca 30 juzuk Al-Quran. Jangan baca Quran ikut sempena je. Oh, malam nak tidur Al-Mulk. Oh, malam Jumaat Yasin. Ya. Oh, hari Jumaat baca Kahfi. 3 surah tu je baca. Surah-surah lain bila nak baca? Jadi tugas kita hari ni baca Al-Quran, baca keseluruhan dan sentiasa dibaca. Ustaz tak ada masa lah, tengok telefon boleh, ya, scroll Facebook, TikTok, YouTube, ya, berjam-jam. Medang boleh, tapi nak pegang Quran, nak baca tu lain ceritanya.
Ya, dia jadi berat, dia jadi banyak alasannya. Maka tugas pertama Nabi membawa kepada masyarakat adalah yatslu alaihim ayatih, sentiasa membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yuzakkihim, dan membersihkan ataupun mensucikan mereka. Maksud mensucikan mereka ni apa? Membetulkan akidah masyarakat ini daripada syirik. Kan masyarakat Arab jahiliah mereka menyembah berhala. Akidah mereka menyembah berhala, patung berhala. Bahkan dekat Mekah tu sendiri berapa berhalanya? 360 buah berhala. Bukan sikit, ya, sangat banyak. Macam 1 tahun punya berhala. 360 kan, lebih kurang lah. Ya Allah, sekeliling Kaabah tu. Hari ni kita pergi Mekah tak ada dah kan berhala. Ya, itu atas asbab, ya, perjuangan Nabi menyampaikan risalah agama kepada masyarakat. Tugas pertama Nabi membetulkan akidah, pemikiran, ideologi masyarakat Arab jahiliah supaya mereka sembah Allah, jauhkan daripada sifat syirik. Yang kedua, membersihkan masyarakat daripada sifat ujub, sifat riak, sifat sombong, sifat rasa diri lebih baik. Makna kata mensucikan ini juga adalah membersihkan hati daripada maksiat, daripada dosa. Maksudnya apa? Orang yang baca Al-Quran hari-hari, kesannya adalah akan membersihkan diri dia daripada rasa dirinya mulia, daripada buat maksiat. Tapi kalau kita baca Quran, kita belajar Quran, solatnya masih lewat, Qurannya baca buka kadang-kadang je, ya, jarang kita zikrullah, masih lagi mengumpat, masih lagi banyak buat maksiat, wa iyazubillah. Quran itu masih lagi belum memberikan kesan dekat kita. Apa puncanya? Mungkin belum datang keikhlasan sepenuhnya. Ada orang yang belajar Al-Quran, hari ini je datang terus berubah sepenuhnya. Tengok macam para sahabat Nabi ataupun masyarakat Arab yang dahulunya mereka minum arak, bersosial. Dengan turunnya Al-Quran, masyarakat Arab menjadi masyarakat yang bertamadun. Yang dulunya jahat, membunuh, mereka menjadi pejuang Islam. Dan Islam dapat memerintah pernah 2/3 dunia. Subhanallah. Diceruk-ceruk negara-negara yang tak pernah orang lalu, orang masuk, Islam telah masuk, ya, ke negara-negara, antaranya negara Malaysia lah. Kan jauh kan daripada Mekah nak pergi Nusantara ni, jauh. Tapi subhanallah, kita dapat Islam. Asbab kesabaran dan ketekunan Nabi dan para sahabat serta penyambungnya. Maka apa dia punya risalah yang dibawa? Al-Quran. Maka hari ini kita belajar Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini dapat membersihkan jiwa kita. Kita mengaji hari ini bukan nak dapat pahala je. Pahala tu memang confirm dah akan dapat. Bila kita buka dan baca, tengok pun dapat pahala. Tapi yang paling utama adalah macam mana Quran yang kita baca ni dapat membersihkan hati kita. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab. Ya, ini Al-Quran itu sendirilah. Pertama, baca. Makna kata, kalau kita nak ajar anak-anak ni pandai baca Quran, kita kena baca dan mereka dengar. Kemudian, ya, kita ajarkan mereka supaya dapat bersihkan fikiran mereka, akidah mereka ni. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhul kitab. Kita pula kena ajar kitab Al-Quran. Macam apa yang kita buatlah hari ni. Kita sedang belajar. Kemudian wal hikmah. Apa maksud hikmah kat sini? Hikmah kat sini pertama adalah dengan kita belajar Al-Quran, pertamanya kita mudah-mudahan mendapat pengajaran. Ya, dengan hari inilah. Dulu kita baca Quran, kita dapat pengajaran tak? Kosong kan? Termasuk saya yang sedang bercakap ni. Dulu saya hafal Quran 30 juzuk, saya rasa aku hafal ni kosong. Tak dapat, tak faham. Hafal kosong je. Dan itu yang berlaku dekat anak-anak kita hari ni, yang menghafal Quran kosong.
tak dapat jiwa Al-Quran, kerana silibus hari ini yang disusun hanya mengejar menghafal sahaja. Maka kalau anak-anak dah hafal 30 juzuk, mereka tak selesai lagi. Mereka kena belajar memahami isi kandungan Al-Quran supaya dapat pengajaran. Sebab itulah macam-macam gejala sosial yang berlaku, di tahfiz-tahfiz dan sebagainya. Kita buka sedikit cerita, bukan mengaibkan, tapi sistem pembelajaran hari ini hanya memfokuskan kepada hafal, tapi tak faham. Sepatutnya belajar, hafal, dan adanya pembelajaran yang menjurus kepada setiap ayat yang kita buat hari ini. Sebab itulah saya sangat seronok bila mana dapat mengajar tadabbur ni. Saya sendiri dapat faham Al-Quran. Saya mengajar tuan-puan hari ini, saya juga dapat manfaatnya. Kalau tak, kita sekadar menghafal, tak tahu apa yang Allah nak sampaikan mesejnya. Tapi hari ini kita baca Al-Quran, ya Allah, ada benda yang Allah nak bagi tahu rupanya. Jadi hikmah pertama tadi pengajaran lah. Hikmah yang kedua, bila kita belajar Al-Quran, Quran itu sendiri akan memberikan kesan kepada diri kita. Jadi kat sini susunannya 3 tadilah. Yatslu, membaca, membersihkan, dan juga mengajar. Allah sebut ayat yang lebih kurang sama dalam surah Al-Baqarah, muka surat 20. Kita buka sekejap surah Al-Baqarah. Doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad jauh ke dekat? Jauh, boleh makan ribuan tahun lah, jarak Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nyanyi kan, ada Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim. Lepas tu ada lagi Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasin, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Barulah Nabi Muhammad. Jauh tak? Jauh. Tapi tengok pemikiran seorang Nabi. Dia bukan hanya doa untuk diri dia dengan keluarga dia saja. Dia doa untuk keturunan yang akan datang. Tengok doa Nabi Ibrahim. Dan tuan-tuan boleh amalkan doa ni, supaya keturunan kita, generasi yang akan datang ni, Allah pelihara semuanya. Doa dia ayat 129 ni, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Doanya apa? Ya Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Kemudian yatslu alaihim, yang membacakan kepada mereka kitab Allah. Sampai kalau hari ini kitab Al-Quran lah. Maka doa Nabi Ibrahim Allah perkenankan. Kemudian yatslu alaihim ayatika. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan membersihkan mereka. Wa yuzakkihim. Sama tak ayat dia? Lebih kurang sama, cuma terbalik tadi. Kalau kat sini dia punya wa yuzakkihimnya last sekali. Kalau ayat yang kita baca tadi, wa yuzakkihimnya nombor 2. Jadi pusing-pusing macam mana pun 3 ni tak boleh lari. Maksudnya hari ni tuan-puan, kita belajar Al-Quran kena dapat 3 benda. Berapa benda? 3. Okey, kita patah balik dekat surah Al-Jumu'ah tadi. Pertama, kita kena sentiasa baca Al-Quran. Saya ingatkan diri saya juga hari ni. Saya tengah ketuk diri saya sendiri hari ni, baca Quran hari-hari. Tak pandai, belajar, cari guru. Selepas baca Al-Quran, fahamkan maksudnya dengan kita tadabbur ni lah, supaya Quran ini fungsinya tadi dapat bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita, bersihkan pemikiran kita, bersihkan mulut kita, bersihkan cara fikir kita hari ini. Kemudian yang ketiga, kita kena belajar Al-Quran. Cari guru mana-mana, tak semestinya belajar dengan saya. Carilah mana-mana guru Al-Quran, online pun ada, cari, belajar, supaya kita mendapat hikmah tadi ini. Dengan belajar kita akan dapat pengajaran daripadanya.
Kemudian wa in kanu, kita habiskan sikit lagi, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan baginda la fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Makna kata sebelum kebangkitan Nabi sebagai Rasul, lantikan Allah, masyarakat dalam keadaan kesesatan yang nyata. Masyarakat Arab jahiliyah sesat daripada semualah, akhlaknya, kemudian jual belinya, bermasyarakatnya, sosialnya, rumah tangganya, semuanya hancur, musnah. Dan ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa Allah utuskan Nabi dekat Mekah? Kenapa tak utuskan dekat Malaysia? Apa istimewanya Mekah, Ustaz? Cuba bagi tahu sikit. Kan ada viral kan, profesor yang kata apa, macam-macam lah daripada Nusantara. Ada apa, kisah-kisah pelik lah. Tapi saya tak nak mengumpat ke sini lah benda tu. Cuma kita nak bagi tahu apa hari ni. Kenapa? Soalan tadi, kenapa Rasulullah diutuskan dekat Mekah, bukan dekat Jepun ke, dekat Amerika ke? Jawapannya adalah kerana dah ada makhluk lain. Anda mengaji juga. Kerana dekat Mekah masyarakat waktu tu sangat teruk berbanding tempat lain. Sebab tu mereka digelar Arab Jahiliyah. Kedahsyatan, kebuburukan akhlak mereka ni sangat teruk. Maka Allah lahirkan seorang Nabi untuk betulkan masyarakat di Mekah tu dulu. Barulah akhirnya Islam berkembang sampailah ke 2/3 dunia. Itu dia, itu sebabnya. Dan masyarakat Arab hari ni dah kembali balik dah. Mereka kembali lupa diri. Dah macam-macam mereka buat. Mereka masukkan hari ni, wa'iyyazubillah. Mudah-mudahan Allah kembalikan balik orang-orang yang dapat mempertahankan Islam. Wallahu a'lam. Okey, kalau kita buka buku baca dulu kita baca. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan. رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والحكمة وإن كانوا
Alhamdulillah. Selesai sampai ayat 2 dulu. Kita tengok ajak buku hijau, buku sinopsis, muka surat 77. 77. Jadi sinopsis ataupun ringkasan yang kita akan dapati dalam surah Al-Jumu'ah ni nanti, yang pertama tadi kita dah pun dapat tahulah seruan bertasbih. Allah menyeru supaya semua manusia yang baca Al-Quran supaya kita banyak bertasbih. Kalau tak, kita ni lagi hina daripada cacing, daripada anjing, daripada babi yang kita kata dia haram. Dia haram sebab dia tak boleh dimakan, tapi dia sentiasa bertasbih kepada Allah yang Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Kemudian ayat 2 sehingga 8 ni cerita tentang utusan Allah tadi. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang kita bawa tadi lah. Pertama, Allah mengutuskan Rasul dalam kalangan orang Arab yang ummiyin, tidak tahu membaca dan menulis. Kemudian seorang Rasul ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugasnya? Membacakan kalamullah. Kemudian membersihkan i'tiqad, yakni pegangan akidah mereka, dan mengajarkan mereka ni hikmah pengetahuan serta hukum-hukum syara. Itulah poin yang kita dapat malam ni daripada sinopsis, boleh sampaikan kepada orang lain lepas ni insya-Allah. Okey. Kemudian kita tengok sikit kau apa ni? Dah azan Dah. Okey. So kita tutup dululah sebab ada kita ada ni nak bacakan doa kesembuhan sikit untuk ayah kepada tuan imam kita, insya-Allah. Jadi kita tutup dululah kelas kita hari ini. Pengajaran untuk hari ini tuan-puan, marilah sama-sama banyakkan bertasbih, banyakkan membaca dan belajar Al-Quran. Mudah-mudahan membersihkan hati kita, insya-Allah. Allahu a'lam. Selesai untuk surah Al-Jumu'ah pada hari ini.